Assalamualaikum semua. Okey, resipi kita kali ini adalah goreng pisang nugget. Okey, ini bahan utamanya pisang. Kita ada serbuk penaik. Sedikit je kita gunakan garam, tepung gandum dan juga ini serbuk roti. Nanti kita akan gaul dengan serbuk roti sebelum digoreng. Okey, sekarang kita lenyekkan pisang ni Nampak kita dah lenyekkan. Okey, kemudian kita nak campur dengan tepung. Okey, masukkan tepung gandum, masukkan setengah sudu teh baking powder, masukkan garam dan masukkan pisang yang kita dah lenyek tadi. Okey, gaul sebati. Kemudian letakkan sedikit air sebab dia letak sedikit air sehingga dia boleh dikepal letak lagi. Nanti saya gunakan tangan. Senang nak tengok dia boleh dikepal ke tidak. Macam tu. Kalau kita dah boleh dikepal macam tu, dah lah. Sebab lepas ni kita akan gaul dengan serbuk roti. Macam tu. Dah. Saya ingat dah. Kita boleh kepal macam ni macam tu. Dah. Okey. Okey, sekarang mari kita bentuk nugget kita. Ambil lah. Gitu. Bulat-bulat macam ni. Seperti nugget lah, bentuk seperti nugget macam ni. Kemudian kita gaul kat dalam kita punya serbuk roti tadi. Macam tu. Nampak tak? Kan bentuk dia seperti nugget kan. Kemudian susun dulu di sini. Kemudian baru kita goreng. Buat sehingga selesai. Okey, sekarang kita dah salut dengan serbuk roti. Kemudian kita bolehlah menggoreng. Okey, hampir masak nugget kita. Okey, dah sejuk, bolehlah kita hidangkan Sangat sedap garing di luar dan lembut di dalam Macam kita makan goreng pisang tapi ini kita dah campur tepung dengan pisang dan kat luar tu dengan serbuk roti tu memanglah garing, sedap sangat. Okey, sekarang kita dah siap hidangkan sangat sedap tau. Rangup di luar dan rasa pisang lah di dalam. Okey, mari kita rasa satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat rangup di luar tu. Kat dalam dia lembut lah. Garing. Dengar tak garing kan? Garing di luar dan lembut di dalam So, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.